Bau sekali tebo, dah ada berapa ekor Lan? Bau sekali tebo, dah lepas tajuk lah. Wah, dekat pucuk dah ada udang. Udang telur pun ada lah, Nai. Wah. Bergasak Lan. Bergasak. Tengok ni bang udang. Salah tempat pula, mati orang. Butang tajuk. Yang telur jangan ikut sini. Kau balik. Tu dia. Tu dia. Telur lagi ha. Okey, habis. Baru mantap. Bismillah. Bukan nak banyak, dapat tajuk jadilah. Sana pun najuh. Sana pun jala juga bang. Tak ada pula. Kalau ada kat pucuk banyak. Oh, ikan. Ikan pula. Ada. Ada. Alhamdulillah. Atuh. Ada. Banyak ikan. Ikan tak nak. Tak nak udang aja. Lagi sekali tebo dah lah bang. Gelap kan nak pasang tajuk. Mana kau duduk? Itu dia. Padu mantap. Last table bang. Lepas tu pasang tajuk. Ini biasa tak menghampakan. Bismillah. Biasanya tak menghampakan lah sini. Dah ada kat pucuk ni macam ada harapan. Ikan dah ada, udang pun dah nampak. Ada. Tapi tak banyak pula. Mana kau hilang? Ada tapi tak meriah sangat lah. Tak apa. Nak pasang tajuk dulu. Gelap lah. Udang lagi. Saiz tak berapa cantik. Tapi untuk makan kaloi boleh. Rumah ada kaloi.
Okey. Alright. Last. Last bang Bismillah. Situ tak boleh biar, ada kayu. Kena terus ambil. Saya angkut kayunya hanya. Dah lari dah. Okey dah bang. Nak pasang tajuk pula. Padu mantap. Macam ada ikan bang. Umpan udang malam ni. Oh, leader. Jadi lah. Leader dia. Aduh, mantap ni saiz. Tu dia, leader. Alhamdulillah. Bismillah. Ada tak ada? Tak je nak tambah-tambah buat umpan. Ikan aja. Ada udang ketuk ekor. Air dah pasang ni, tak ngam sangat bang jala. Tak air tak ada. Tarik ampai. Tarik ampai baung namanya bang.
Siap. Okey bang, kita pergi menyusup. Malam kedua mencuba Raja Baung. Selepas malam pertama dapat 4 ekor. Try tengok apa yang ada. Mantap. Kena udang. Umpan tapa kena udang. Umpan tapa kena udang. Ambil kau. Kena tajuk lah kau nanti udang. Nampak? Umpan tapa. Padu mantap. Assalamualaikum, morning bang. Kita pergi tengok tajuk pagi ni apa cerita Padu mantap. Weh, berleader. Macam ada baung yang kedua. Ini ke sana? Ni. Ni dia. Kecil. Boleh lah. Daripada kosong. Macam tadi juga. Alhamdulillah. Dah kecil-kecil pula tinggal bang. Hari tadi yang besar-besar. Kekong. Kecil je. Umpan pun tak luak lagi. Kumpulkan kat depan mata tu. Biarkan besok mula-mula ada yang berkenan lagi. Macam cakap Alhamdulillah. Yang kedua tak besar lah. Padu mantap. Sangkut pula. Udang ke baung. Udang. Okey bang, selesai trip membaung air sungai Gresik cantik bang. Cantik bersih bang. Dapat baung 2 ekor. Jadilah buat tambah-tambah. Buat lauk makan tengah hari macam cakap. Okey bang, insyaAllah lain masa kita jumpa lagi. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye bye.